Di Seremban Negeri Sembilan, dua rakan maut selepas motosikal dinaiki mereka merempuh sebuah lori rosak di lorong kecemasan di Lebuhraya Utara Selatan arah selatan. Ketika kejadian jam 12.30 tengah malam semalam itu, kedua-dua mangsa dipercayai dalam perjalanan ke Melaka. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Azhar Abdul Rahim berkata, motosikal ditunggang lelaki berusia 23 tahun dan pembonceng berusia 24 tahun itu bergerak dari arah Seremban. Tiba di lokasi kejadian, motosikal berkenaan dipercayai hilang kawalan dan tidak sempat mengelak lalu merempuh belakang sebuah lori. Akibat kemalangan itu, penunggang motosikal cedera parah dan disahkan maut di lokasi kejadian. Manakala pemboncengnya pula meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tuanku Jaafar. Siasatan mendapati lori membawa muatan barangan plastik dipercayai berhenti di lorong kecemasan kerana mengalami kerosakan enjin. Mayat dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Rembau untuk bedah siasat.